kembali dalam Malaysia hari ini. Kita dalam segmen keuangan. Ini merupakan edisi kedua kita bercakap mengenai pasaran saham ni. Kalau ni tajuk hari ini ni sedap sangat dengar. Memang siapa yang tak suka dengar saya tak tahulah. Belajar buat duit. Rebut peluang ke pasaran saham dan pelaburan sah. Bagaimana kita nak tahu mengenai pelaburan yang sah, pelaburan yang boleh mendatangkan keuntungan kepada kita. Itu satu yang harus kita pelajari. Makan masa, jangan orang kata pakai terjah, pakai terjun je. Pilih ambil ada duit, laburkan, tapi nanti pulangannya tak seperti yang kita harapkan. Jadi kita kena tahu. Jadi kita nak berkenalan dengan Cik Nur Hizam Tukiman. Apa khabar? Ni mana dah Waalaikumsalam. 2 minggu lalu kita sempat berjumpa, tak puas rasanya, sekejap je bercakap tu rasa macam banyak lagi ilmu yang nak dikongsikan. Okey, Cik Nur Hizam Tukiman merupakan Presiden Persatuan Pelabur Strategik Melayu Malaysia. Jadi seorang yang memang cukup sesuai untuk bercerita mengenai pelaburan saham ni. Okey, kita nak cakap bagaimana kita nak memilih dan kajian sebelum satu keputusan untuk kita membeli satu-satu saham ni harus dilakukan. Okey, macam kepada penonton semua, macam saya beritahu sebelum ni, kita kat Bursa Malaysia ada total lebih kurang 1000 syarikat. Betul. Jadi banyak sangat saham-saham yang ada kat Bursa Malaysia tu. Jadi cara untuk memilih tu dia ada 3 perkara. Okey. Jadi untuk pilih saham yang tepat 3 perkara, iaitu macam saya beritahu, yang pertama sekali adalah kita kena pilih saham yang betul. Yang mana saham yang betul ini sesuai dengan minat kita. Dan kita kena faham syarikat tu, sebab ini hari banyak pelabur-pelabur yang kat Bursa Malaysia dia beli saham tapi dia tak tahu syarikat tu meniaga apa. Dia main beli ikut-ikut orang je, main ikut-ikut orang je. Jadi bila tak minat, tak tahu perkembangan tu pun macam mana juga. Jadi macam mana dia nak melangkah dari satu ini ke satu tahap yang lain. Maksudnya dia kena minat syarikat tu dulu. Okay. Dan minat, tapi kena pastikan syarikat yang dia minat itu trend syarikat ni tengah menaik. Jangan dia beli syarikat dia minat tapi trendnya sedang menurun. Ini bahaya. Jadi itu yang pertama. Keduanya, dia mesti masuk membeli saham tu pada waktu yang betul. Waktu yang tepat. Waktu yang betul. Tepat. Itu penting. Waktu itu penting. Sebab banyak pelabur membeli ketika harga tu dah naik tinggi, rugi. Baru dia beli. Dia dah naik. Jadi nak naik itu lagi tu agak ratio dia sikit. Okey, tulis silakan. Maksud saya tadi yang pertama tadi iaitu pilih saham yang betul. Betul. Okey. Ni tulisan memang macam gini sikit. Tulisan doktor sikit tak apa. Saya faham. Jadi keduanya adalah masuk waktu yang tepat. Pada waktu. Ni penting, waktu yang betul. Kenapa? Kebanyakan ni, kalau contoh ni carta, kebanyakan pelabur saham tu dia suka masuk di kawasan-kawasan pucuk ni. Kat pucuk-pucuk tu. Jadi time dia beli je, harga turun. Maksudnya time dia beli je, harga turun. Betul. Tiap kali dia beli je, harga turun. Lepas dia jual, harga tu naik. Maksudnya time dia beli harga tu turun, bila time dia jual harga tu naik. Ni memang dah puncak, ada orang kata lah. Maksudnya puncak. Pelabur tu suka masuk pada waktu yang salah. Jadi apa yang untuk kategori pemilihan saham ni, first pilih saham yang betul, tapi syaratnya trend tu mesti yang trend yang menaik ataupun sedang naik. Kedua, pastikan dia masuk tu pada permulaan yang betul, iaitu pada permulaan trend. Tapi kebanyakan pelabur tu masuk pada waktu yang di pucuk-pucuk sini, ni salah. Dan sebenarnya dia ada laporan yang diberikan daripada dulu bagaimana trend-trendnya naik turun. Itu kajian yang harus dilakukan untuk kita tahu sebenarnya. Yes, maksud saya yang kat sini adalah trend kepada saham ni, perniagaan syarikat-syarikat tersenarai ni, dia ada harga saham. Jadi harga saham ni dia akan membentuk satu trend. Jadi kalau perniagaan syarikat tu untung, maka harga sahamnya akan naik. Jadi bila harga saham tu akan naik, maka dia akan membentuk trend. Yang mana kita ada 2 cara, iaitu satu kajian fundamental analysis dan satu lagi dipanggil technical analysis. Jadi pertama adalah pilih saham yang betul. Maksudnya trend yang menaik. Kedua, masuk pada waktu yang betul. Yang dan tiga adalah apa pun Nadia, you mesti kena ada satu perkataan 5 ayat, iaitu 5 huruf, iaitu sabar. Sabar untuk apa? Sabar menunggu saham itu naik. Tunggu hasil dia lah, tepat sekali lah. Maksudnya banyak pelabur yang tak sabar. Dia kalau boleh beli pagi tu nak jual petang. Secepat yang mungkin. Jadi sabar tu penting lah. Maknanya kita selain pada kita tengok ni trend ni, kita juga nak tunggu dia naik lah. Maknanya kena sabar. Selagi dalam trend. Jadi kita bercakap mengenai sabar ni, kita ada jenis pelaburan jangka masa panjang dan jangka masa pendek. Bila kita cakap pendek tu, sependek mana? Bila kita cakap panjang tu, berapa lama yang dikategorikan sebagai jangka masa panjang tu? Adakah sampai 30 tahun? Okey, ceritakan. Jadi dalam pelaburan saham ni, bila kita cerita pasal saham ni, pelaburan saham ni, sebenarnya saham ni jenis pelabur ni ada 2. Satu sebenarnya seorang pelabur tulen dan satu lagi dipanggil sebagai trader. Trader ni maksudnya dia punya kerja adalah untuk mengambil keuntungan. Dia masuk pada permulaan kat sini. Contoh sini, kalau saya ambil contoh sini harga 30 sen, dia akan jual pada harga 37 sen. Contoh.
Naik sikit je pun dia dah jual. Bila turun dia nak beli balik. Maksudnya dia try to anticipate masa bila dia nak masuk untuk membeli tu. Itu dipanggil sebagai trader. Itu maksudnya dia akan cuba untuk mengenal pasti masa bila dia nak beli saham pada waktu yang terbaik. Tapi ini antara yang mengambil risiko yang agak tinggi lah. Yes, sebab dia trader. Jadi trader ni, saya sebagai seorang remiser juga, sebenarnya saya langsung tak galakkan. Sebab macam saya beritahu minggu lepas, kalau 10 orang, 9 orang insya-Allah akan kecundang. Betul. Kadang-kadang 10 habis semua. Jadi apa yang kita nak galakkan iaitu bukan trader tapi sebagai seorang pelabur. Maksudnya sebagai seorang pelabur saham. Jadi maksudnya sepanjang trend tu dia ride the trend. Jadi berapa lama tu ada setengah syarikat, contoh saham Nestle. Tadi baru cerita pasal Nestle. Ada kita pun ada slide mungkin yang boleh dikongsikan mengenai saham Nestle ni, okey? Contoh, jadi macam contoh saham Nestle iaitu pada tahun 1992 harga saham dia lebih kurang RM70. Jadi kalau you nampak gitu saham Nestle ni contohlah. Jadi maksudnya you beli saham tu harga lebih kurang RM6 pada tahun 1992. Ini hari harga RM70. Jadi kat situ hampir berapa ratus persen tu? Ui, banyak tu. You kira tu daripada RM6 ke RM70. Maksudnya hampir 1000%. Jadi kat situ kenaikan kat situ itu untung daripada harga saham, habis dividen lagi. Bonus issue lagi. Maksudnya bonus saham bonus lagi. Tapi mereka yang beli pada tahun 1992 tu antara untung yang paling banyak sudah tentu 93 pun masih untung 94. Untung masih harga lebih rendah berbanding dengan tahun 2015. Kaya nanti. Betul. Maksudnya sabar tu kaya. Tu jangka masa panjang lah bila kita sebut. Sabar tu duit, sabar tu kaya. Jadi maksudnya kalau you nak kaya dalam pelaburan saham, rule dia you ni lah. Maksudnya pilih saham yang betul, masuk pada waktu yang betul, sabar untuk tunggu hasil. Maksudnya orang boleh tunggu sampai 20 tahun, 30 tahun. Kalau kita ambil contoh Warren Buffett, berpuluh-puluh tahun dia simpan saham. Dia kata dia takkan jual satu saham yang memang dia nampak potensinya berterusan naik. Itu tak contoh-contoh saham yang lain macam saham Public Bank. You tengok saham Public Bank pun tak pernah turun all the while. Even gawat tahun 2006-2007, sekarang dah 2015 harga masih maintain dekat RM14. Betul. Dan kalau kita bercakap mengenai pilih saham yang betul yang kita minat, dan juga kena tengok juga produk-produk yang masih relevan. Jangan pula kita pilih produk yang contohnya kita tahu dah masa beberapa tahun sudah tidak relevan lagi produk itu. Yes. Mungkin boleh ceritakan sikit. Maksudnya kita kalau cerita pasal pelaburan saham ni, maksudnya dia bukan pendek. Pendek itu macam kontra player, kontra kaki. Bila dengar kontra je, I suruh buat apa itu? Ingat tak? I suruh tutup telinga. Maksudnya kontra tu yang short term tak boleh. Itu bahaya Nadia. Jangan. Jadi kita nak jadi seorang pelabur yang tulen. Jadi bila sebut pelabur yang tulen, jadi kita akan cerita pasal trend. Maksudnya saham tu ada zaman dia naik, zaman dia turun, naik dan turun. Naik dan turun. Jadi maksudnya kat sini kita kena pastikan saham yang dalam trend menaik. Jangan kita beli saham yang trend menurun. Jadi contoh dia, perniagaan ini, maksudnya kalau saham tu perniagaannya masih berpotensi, you simpan saham tu. Tapi kalau dah tak ada potensi, contoh disket. Yang dah tak relevan, orang kata kita dah tak pakai. Contoh syarikat tu nama dia Megan. Ini kalau orang tu dah lama dalam pasaran saham, dah lama melabur saham, dia akan tahu syarikat Megan Media Berhad. Syarikat ni besar dulu, harga lebih kurang dekat RM3. Tetapi produk yang dia buat adalah produk yang berkaitan menjual disket, videotape. Maksudnya DVD punya ini contoh dia dapat kita lihat. Jadi kat situ you akan nampak dekat dalam skrin tu, iaitu maksud pelaburan bukan untuk jaga masa panjang atau bukan masa pendek, tapi melaburlah dalam trend yang menaik. Tapi kalau trend syarikat tu turun, produk-produknya tak boleh pakai, orang pun tak pakai. Nak pakai lagi, kan? Jadi maka you kena jual syarikat you secepatnya mungkin. Betul. Kalau you tak buat apa-apa ini hari, you rugi secara total dalam pelaburan syarikat Megan Media tu. Ini contoh dia. Contoh. Jadi bila kita dah sebut tentang contoh yang tadi diberikan, so contoh kalau kita dah beli orang kata bertahun-tahun yang dulu, tiba-tiba kita tengok trend dah berubah. Mungkin zaman dulu kita tak terfikir trend ni akan berubah. Kita fikir mungkin kaset akan kita pakai sampai bila-bila, disket akan ada. Jadi tiba-tiba bila trend ni berubah, apa yang harus kita lakukan? Adakah kita harus buru-buru terus jual ataupun kita nak kena macam mana? Mungkin boleh diberi nasihat untuk mereka yang mungkin dah pernah melabur dan tidak memberi sebarang perhatian pada pelaburan, dibiarkan aja. Okey. Jadi suka saya beritahu, mungkin saya boleh tunjukkan dalam bentuk lah. Saya tunjukkan dalam bentuk ni. Jadi bila trend berubah. Bila trend tu berubah, maksudnya saham ni nanti kalau dia ada dua cara, satu fundamental, satu lagi technical. Jadi bila mana dia bergerak saham tu. Jadi contoh dia trend menaik lah ni. You beli saham yang trendnya menaik. Jadi contoh daripada harga mungkin lebih kurang 30 sen. Sekarang harga ambil lah lebih kurang dekat RM3 contoh, for example.
Jadi sebenarnya dia akan membentuk trend. Jadi you all nampak ni, maksudnya saham tu dalam trend yang menaik. Betul. Jadi apa yang you perlu buat, maksudnya you kena belajar juga. Sekarang dah mudah. Betul. Iaitu you gunakan platform saham, ada carta saham, mudah, simple sebenarnya. Boleh menggunakan indikator saham yang ada dan juga mungkin you boleh plot. Yang ini adalah titik terendah. Okey. Yang dikenali sebagai para sokongan. Okey. Jadi maksudnya bila harga saham tu sampai ke para sokongan, iaitu you plot sini, jadi nanti ni trend menaik. Jadi apabila Nadia, bila harga saham tu melepasi terendah sebelumnya, jadi bila mana dia melepasi tu, kat sinilah you boleh jual. Maksud tadi bila trend tu berubah, you jangan tunggu lagi. Jual. Tapi kebanyakan pelabur dah lah silap masuk kat pucuk kat sini. Bila jual kat bawah? Dah lah masuk. Dia tak beli kat bawah sini. Dia beli paling pucuk. Maksudnya kalau saham tu paling pucuk, macam kita ambil contoh pelaburan gold, emas. Yang melabur emas, majoriti yang melabur emas adalah tahun 2010, 2011, 2012. Majoriti melabur emas ketika 2010, 11, 12. Ini hari harga emas tu turun. Kalau harga emas tu turun, dia tak tahu dia nak buat apa. Dia kata investment for long term. Investment bukan untuk long term. Contoh dia saya beritahu, ada sebuah, ini sebagai perkongsian. Ada sebuah dana iaitu dipanggil Amanah Saham Johor. Jadi amanah dah tak ada kan? Dah tak ada dah. Jadi Amanah Saham Johor tu dilancarkan pada tahun iaitu pada tahun 1990-an. Ini hari Amanah Saham Johor tu daripada saya kecil sampai saya dah bercakap saham, ini hari Amanah Saham Johor tak naik-naik. Malah ditamatkan pula. Betul. Sekerana menanggung kerugian. Jadi sebenarnya pelaburan saham ni sebenarnya bukan cerita long term, bukan cerita short term. Jadi laburlah selagi dalam trend. Jadi bila trend tu habis, you kena keluar cepat mungkin. Okey, tapi kalau kita sebut tadi saya suka bila disebut tentang pelaburan emas. Jadi emas tu kita tahu akan, walaupun dia turun, akan naik. Jadi adakah kita harus cepat panik bila dia turun, ataupun kita melihat potensi di situ masih ada peluang untuk naik? Kalau dijual sekarang mungkin rugi. Adakah dalam situasi begitu kita perlu, mungkin banyak yang mengalami sekarang, mungkin ramai yang melabur dalam emas. Apabila emas turun, mereka jadi takut dan menjual semua saham-saham. Bagaimana nasihat untuk Okey, jadi sebenarnya kita kat Persatuan Pelabur Strategik Malaysia ni, Nadia, sebenarnya rule dia yang paling penting adalah orang banyak sebenarnya melabur emas, melabur saham ni sebab ikut-ikut orang. Dia melabur emas ni sebab kawan dia ajak, member dia, jiran dia ajak. Maksudnya saudara mara ajak, jomlah melabur emas apa semua. Jadi tanpa dia, pengetahuan. Maksudnya dia melabur bukan kerana emas, tapi kerana nak untung tu. Betul. Jadi tetapi masalahnya dia melabur secara ikut-ikutan, dia ikut orang. Jadi ada yang melabur ikan keli lah, yang melabur lintah, burung walit. Habis yang semua, kena tipu tu. Bukan tipu, itu satu tipu. Yang betul. Yang betul pun maksudnya dia melabur tu. Tapi dia tak tahu. Dia buat putusan tu, dia melabur burung walit tu kat pucuk. Iaitu sebenarnya sebagai seorang pelabur ni, apabila semua orang, bila semua orang suka, sebenarnya dia kalau nak kaya, bila harga tu dah naik, semua orang suka, you jual. Betul. Tapi kesilapan pelabur yang melabur emas, ni contoh kita kat Persatuan Pelabur Strategik, iaitu cara dia apabila semua orang suka dengan satu jenis pelaburan tu, masa itulah you jual. You kena smart. Betul. You kena fikir sebagai businessman. Tapi banyak orang ini hari, dia bila mana orang sibuk beli, dia pun ikut beli. Salah. Itu dia yang paling penting sekali. Jadi kalau dah mula melabur, adakah hari-hari kita nak kena tengok harga saham, pasaran saham, ataupun orang kata sebab sabar, jangka masa panjang, jadi go with the flow ke macam mana? Okay, yes, go with the flow. Maksudnya sekarang ni dalam pelaburan saham, pengalaman saya iaitu you jangan hari-hari tengok saham. Jadi stres. You rule di dalam saham ni, you jangan hari-hari tengok saham. You kalau hari-hari tengok saham, boleh sasau kepala. Boleh sasau. Yang tu nak yang ni nak jual, yang tu nak Betul. ambil. Yang dia beli tak naik. Jadi nampak yang lain naik. Dia tukar. Dia jual yang ni, dia beli yang hijau tu. Tiba-tiba yang hijau tu turun, yang ni pula naik. Dia pening. Jadi sebenarnya banyak yang melabur saham, dia ubah strategi dia apabila dia melihat harga saham tu berlangsung. Jadi yelah, duit tak banyak. Tapi nak beli saham, semua jenis saham, maka last kali dia bukan mengayakan diri dia, dia mengayakan remiser dia. Tak salah mengayakan remiser. Saya pun remiser, saya suka. Betul. Tapi matlamat kita adalah kita nak supaya klien untung. Betul. Sama-sama membantu lah orang yes. Jadi, apa guna saya komisen banyak tapi kalau klien tu rugi. Okey, mungkin ada nasihat terakhir lah. Bagaimana ni, kalau tajuk hari ni belajar buat duit secara kesimpulannya untuk semua penonton yang menonton Malaysia hari ni. Saya nak simpulkan, maksud rebut peluang sebab sekarang ni tahun
tahun 2015. Betul. Jadi ada setengah-setengah sektor saham tu macam saya beritahu, sektor yang berkaitan dengan oil and gas. Apabila harga minyak mentah turun tahun lepas 2014 Disember, saham banyak yang turun dan oil and gas pada saya masih lagi dalam keadaan yang major trendnya downtrend. Jadi kita tahu tahun ini jika ada sentimen negatif, pasaran saham tu turun, jadi saham-saham yang lain pun akan terikut-ikut turun. Jadi kita sebagai pelabur, yang lain-lain tu contoh saham teknologi, saham yang berkaitan kesihatan seperti TMC Life, seperti Open System yang berkaitan teknologi yang kesihatan ni, maka saya nampak trendnya di dalam trend yang menaik. Maksudnya dia maksudnya masih lagi trending menaik. Tapi boleh beli ke walaupun naik macam tu? Ya, dah naik pun boleh naik lagi tinggi. Contoh boleh. Saham Nestle tadi. Itu tak kira lah macam kita beli di pucuk, tak lah? Tak, sebab trendnya. Trendnya masih lagi clear. Jadi harga saham Nestle tu contoh dia daripada harga RM6 sekarang RM70. Jadi along the way tu you masih sebab orang masih gunakan Milo untuk makan daripada kita kecil sampai sekarang kat rumah masih ada Maggi. Jadi sebenarnya saham itu adalah pemilikan perniagaan. Jadi bila sebut perniagaan tu selagi orang pakai masih lagi makan Maggi, masih lagi ada Nestle. Jadi selagi itulah syarikat itu akan berkembang. So rule dia kita kena pastikan perkara tersebut masih lagi diguna pakai. Dan mungkin sekarang kita tengok wow, untung betul yang beli 1992 sekarang harga 70. Jadi mungkin 5 tahun akan datang kita lihat balik orang yang beli tahun 2015 untungnya sekarang harga dah contohnya RM90. Kita dah untung berapa banyak juga. Betul. Itu contoh. Jadi mungkin yang penting kita lakukan kajian, yang penting ilmu tu. Sebelum kita nak melangkah ke sesuatu pelaburan, yang penting kita cari ilmu terlebih dahulu, tengok apa yang kita minat, labur sewajarnya dengan akal bukan hati. Ya? Betul. Itu yang saya beritahu, maksudnya jangan labur satu benda yang tak faham. Sebab banyak pelabur yang labur dekat call Warren. Ni kalau saya memang saya sebagai Presiden Persatuan Pelabur, kita ada buat program iaitu pelaburan untuk belajar saham. Iaitu mungkin insyaAllah next week kita ada buat kelas Remiser King iaitu. Jadi kita nak beritahu, you nak melabur jangan beli, untuk yang pelabur baru jangan beli call Warren, jangan beli Warren. Ini bahaya sebab apa, banyak pelabur-pelabur yang dia tengok mana saham saya dah hilang. Sebenarnya bukan pasal saham tu hilang, sebenarnya silap diri sendiri. Betul. Jadi melabur ni mesti ada ilmu. Baiklah, kita ucapkan terima kasih pada Encik Nur Rizal Matukiman, Presiden Persatuan Pelabur Strategik Melayu Malaysia.